Pernah tak lapar gila tapi kau malas nak drive jauh daripada hotel? Aku pun sama. Tapi akhirnya disebabkan benda ni aku jumpa satu pot makan ni. Masalah aku simple je. Perut aku lapar, kaki aku lenguh dan aku malas nak drive, dan hotel aku ni dekat dengan Menara Kuantan. Aku nak makan sedap tapi aku malas nak pergi jauh. Sekali aku jumpalah satu kedai ni, nama kedai ni Di Cantik. Betul-betul walking distance dari hotel aku. Masuk je, ya Allah, vibe dia cozy, penuh dengan nostalgic klasik duk. Rasa macam masuk rumah lama yang estetik. Sebab aku tengok dekat sini ada basikal, ada barang-barang lama, best lah. Untuk dekat sini, diorang serve makanan gaya kafe ala standard lah. Macam steak, pasta, burger, coffee, mesti ada. Semuanya nampak padu. Aku try dia punya rib eye steak, sedap. Cuma satu je lah, dekat sini harga dia agak T20 sikit. Actually harga dia affordable. Cuma bagi aku untuk steak $40 lebih tu, aku rasa agak mahal untuk aku. Dan dekat sini parking dia agak limited. Tapi disebabkan aku jalan kaki, so tak kisah sangat lah.